Assalamualaikum guys. Selamat datang. Selamat hadir ke channel aku kembali. Hai, nama aku Joga Boja. So, kita kembali dengan marathon EX 11 Dawn of Liberator. So, aku nak buat spoiler sikit. Aku dah buka satu box So, sebenarnya aku dah buka 1, 2, 3, 4, 5 5 box. So, hari tu aku dah buka 4 box. So, satu box lagi aku dah record. Aku rakam tengah buat Discord aku screen record. Aku terlupa nak on microphone untuk screen recorder cakap aduh. Tapi aku dah full. Aku tunjuk korang, aku dah satu box yang ke-5 tu aku dapat ACC dengan AA Shoto. Okay, so hari ni kita nak buka box ke-6 kita. Kita buka box ke-6 kita. So sekarang ni dalam mapping aku 4 box AA dan juga satu box ACC lah. So hari ni kita buka box nombor, aku buka nombor box nombor 6, kira atas tu lah. Ni box yang aku buka tu box yang ke-5, tapi aku buka side daripada box ke-6, set dia ke-6. So ini box ke-6, ini box ke-7 lah. So ini box ke-7, aku nak tanda tu. So, aku alhamdulillah baik daripada demam lah. Aku macam okey sikit lah. Suara aku mungkin agak kasar sikit, macam tu lah. So aku lupa cakap selamat menyambut bulan Ramadan. So kita dah video ni mungkin akan di post esok lah, mungkin Ramadan ketiga. Okay. So kalau korang dengar bunyi kucing aku dekat belakang lah, tengah berusaha nak keluar daripada sangkar dia. Okay, yeah. Okay, baik. So kita buka box box yang ke-6 kita, tapi box ke-7. So kita layan tu. Aku agak stuck atau apa macam biasa lah tadi. So macam mana korang berpuasa? Okay, korang boleh komen kat bawah. Korang buka apa kan? Korang kalau bulan puasa ni korang main TCG ke tak? Kan? Korang boleh bagi tahu kan? Salah bagi tahu. Kan? Aku alhamdulillah puasa aku tak pergi lagi. Setakat ni aku tak pergi bazar Ramadan lagi sebab aku tak tahu lah, aku kurang berminat lah nak pergi ke tempat-tempat yang agak crowded. So kita mula kan? Bismillah. Aku agak kurang berminat lah nak pergi tempat-tempat crowded. Aku jarang nak pergi ke tempat crowded. So pack pertama. Okay, korang pun dah macam dah tahu kan hit dia apa semua kan. So kita buat laju sikit lah. Video ni pun agak cepat. So biasa. So pergi belah kiri. Aku rasa macam aku buat video nak menanti nak jual balik pun terlambat sikit. So aku ni kita buka satu box lah sebab aku macam dah lewat malam ni. Aku tak ngantuk. Aku balik daripada Tema Beta. Balik Tema Beta ni. Alhamdulillah dapat nombor 2. Biasa. Aku kalah dengan Zeno. Zeno main TS. Pedih. Aku main Jesmon ni. Aku main Jesmon lagi pun tadi 4 orang je. So ada deck Black War Greymon, ada deck geng-geng kalau Kunvi tahu lah, Kunvi dengan Zeno tahu lah, si Will main apa kan, Will Hotel main apa. So aku main Jesmon tadi lah. Aku main Jesmon. Zeno aku terkejut dia main TL. Aku macam lain macam apalah, halu kan. So saja kumpul langgu mama kawan. So macam toxic. Tapi sumpah tu TS kan bagi aku sakit lah. TS memang tu macam orang tidur dalam tu. TS memang sakit lah bagi aku. Dia sebab dia play videos kan. So biasa dia play level 6 dia videos. So macam gila lah bapak. Orang tengok video lah. So aku tak tahu lah, aku tengah nak, sebab skadi aku dah siap lah. Kali kot deck skadi aku dah siap. Deck Invisible pun aku dah siap. Invisible aku pun dah siap. So aku nak tahu nak buat dia apa ni. Biasa aku tak boleh buat. Ya Allah ya Tuhanku. Kamu ni jahat lah. Duduklah. Kenapa jahat sangat korang ni? Jahat sangat. Jangan jahat. Dah. Sorry kan, kucing aku dia nakal sikit. Sebab dia baru rasa nak keluar kan. Mana tak keluar sebab ada jiran kan.
Orang ni kalau reti berak kat pasir tak apa kak. Okay, sorry. So kita back to the action. Ush. Aku rasa AA lah. Okay, so ni hit. Aku tergom. Aku tergom. Okay, lepas kita hold tu. Itu hit tu aku rasa. Itu confirm hit. Aku tak tahu apa. Aku nampak macam buka sikit je. So aku relax tu. Oh, demo ni. Kasar. So kita buat laju. Esa tak keluar lagi. Okay, biasa. So aku tengok, tak tahu lah aku nak tengah nak buat apa. Neko aku mungkin, memang aku dah ada deck. Cuma aku tanya Serja Jenuh, dia cakap better pakai format baru lah. Tapi aku nakkan timer gas juga. So aku dah minta Reno banyak barang. Reno dia stok banyak. Tahu lah, aku cakap pedisnya. Main TF memang pedih lah. So kalau korang tahu AD pun, Digimon. Okay, biasa. Ni dah ada. Okay. So Digimon dia ada keluarkan satu produk baru, iaitu AD. Nama produk tu AD1. Bila keluar aku pun tak tahu, aku lupa. So dia akan keluar sebanyak AD tu dia ada kad baru, ada kad VP, gold kan. Basically aku trauma. Aku tolonglah, aku selalu cakap dekat member aku, janganlah kek batu, sebab aku tak main batu kan. Sakit main batu. Aku kalau aku main batu berdawai tak apa, aku suka. Ni aku tak main batu langsung. Laju pun keluar Ya. Macam aku dah keluar. Aku tak dalam kotak. Demo ni tak dalam kotak panjat aku. Kita dah full AA kecil kita. Ini AA kecil. So AA kecil tadi. So ini AA kecil kita. Belakang. So kita ada SR yang pertama. Okay. So AA kecil satu, SR lah satu. Aku rasa masih sikit lah ini. Okay. AA kecil kita. Tapi lawa tu Zephyr apa tu? Jangan aku tunjuk kucing aku. Ada orang semua Mak dah bagi susu Mercury. Ni lah, kaki panjat. Kaki panjat ni. Oh ni ada ekor ni lah, kaki panjat. Ada ekor ni. Ya. Oh, okay. Ya. Kau nak buat apa, buat lah. Kau buat lah apa. Kau suka. Kau lompat lah. Okay. Nak keluar. Keluar. Okay. Keluar. Nah. Oh, laju. Ya. Oh, dapat keluar. Sorry guys. Video aku tak banyak pun, tapi benda ni buatkan banyak. Aku tu macam aku. Okay, kita sambung balik. Alright. So, kita dah keluar dari area kecil. Dah keluar apa bisik ke? Okay, so X lah. Ni aku macam nak. So, ada balik lagi 4. Aku rasa kalau aku gau ni, aku buka lah aku buka. Lagi tu kat tu dulu lah. Okay. SR kedua kita, SR Medusa. Aku benci tu dia deck yang tak attack tapi kau boleh fikir. Macam benda siap deck rosak tu. Malah tu, aku dah ada deck merah. Dia semua tak aku nak buat deck merah kan. SR yang ketiga. Okay, so SR dah habis lah. Sama ada hit atau tak, aku tak tahu. Adakah double hit ataupun tidak, aku pun tak tahu. Oh, si sangkut. Okay tu. Royal base 3. Okay. Belakang tu harus ada barang. Biasa. Apek.
Tenash. Tapi ni tahu lah. Cuba. Biasa EV5 aku dah ada. So topper aku tak apa lagi topper selain daripada lebih dah aku dah pukul 2. Dino aku pukul 1 lah topper Dino. Biasa dia pagar. Ayah tidur. Okay. So biasa dia agak. So biasa. Last pack. Aku rasa ni box single. So aku rasa tu tamer. Aku rasa tu hit tamer lah. Biasa. Okay, so box kita adalah box single. So ini hit kita. Bismillah. Tengok sikit. Warna hijau. Aku rasa ni tamer. Tamer Yuki. 1, 2, 3. Tamer Yuki. Cantik weh. Weh cantik sumpah lawa tu. Weh nice. Lawa. Weh lawa weh. Wow texture dia. Oh nice tu. Sumpah nice. Lawa. Aku dah macam wish Tamer Yuki. So box ni adalah box single. Okay. So box single yang didatangkan dengan mak aku jom. Sekejap aku. Dah habis lah kalau dia aku. Okay. So dia datangkan dengan sekejap. Mana sedia aku? Sedia. So kita dapat kit Tamer Yuki. Tamer Yuki. Aku rasa aku kata harga macam biasa kat tepi. So Tamer Yuki. Esa apa aku tak dalam folder. Aku letak dalam box rasa. Aku tak. Semua kecil aku letak dekat dalam folder lah senang. Okay. Nak jual balik. Okay. So ni kecil. Kecil. Zephon ni barang rasa. Level 5. So kita dah ada AA dan juga SR. 3 SR. So ini mangga jom sekejap. So topper. Adakah topper yang kita tak pull lagi? So okay. Semoga topper yang aku tak pull lagi. EV-Zimon. Aku dah pull. So kita dapat topper EV-Zimon. So memang dia kena aku kena buat full EV-Zimon je barang. Okay. Topper. EV-Zimon pun nice agak adat dia. So box kita bernombor 7 dia datangkan dengan box AA Yuki Tamer dan juga SR. So ni lah hit kita. Aku tak belakang ni kompo dapat dia kecil. Okay, so ni option kita daripada topper lah. Ada topper SR kita, Medusa SR ni aku tak tahu apa nama dia. So EV-Zimon alternate daripada topper. Okay. Dan juga Zephaga punya aku tak tahu nama dia apa. So ini AA kecil kita. Dan juga AA Yuki Tamer. Win lah tu. Yuki. First time aku dapat AA Yuki. So jasa SR aku letak lah. Aku tak SR ni. Aku tak letak SR. Siap. Aku lupa aku tak SR mana. So korang jangan lupa like aku punya video, komen, dan jangan lupa subscribe channel. Ui mana aku punya nanti lah. So korang jangan lupa like, komen, subscribe channel aku. So korang akan dapat konten lagi banyak. Terima kasih untuk hari ni. Ni bot nombor 7, bot AA. So terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ciao. Selamat puasa. Tak tahu. Bye.